Hello dan Assalamualaikum guys, April Boy is here. Welcome back to my YouTube channel Zul Hadizuri TV and ZZ TV fans. Jap, topik apa yang kita nak borak adalah apa itu ZZ TV Borak Santai. Layan intro aku dulu guys. Ciao. Alright guys, sebelum tu Bismillah. Sebelum tu, ini buah pengenalan ZZ TV Borak Santai, di mana aku tak memfokuskan terhadap motivational content, dan aku nak buat satu macam konten di mana aku lebih kurang macam pengalaman aku pergi ke Thailand, pengalaman aku bersekolahan and anything so on, apa semua. So aku dekat sini ZZ TV Borak Santai ni, dia lebih berpaksikan kepada sejarah, motivational content majority, sejarah minority. Yang ketiga adalah aku akan nak bagi tahu tips, contoh tips bersenam apa semua. Walaupun apa nampak muka aku macam ni bersenam ke? Okay, sebenarnya aku bersenam, tapi aku jarang nak bagi tahu dekat dalam sosmed. Aku jarang nak bagi tahu. So it's okay. So apa benda yang aku tak sentuh pasal dekat dalam YouTube aku ni, aku tak sentuh pasal isu negara, isu keagamaan, isu individu, malah politik. Aku tak sentuh keempat-empat isu ni. Kerana apa? Kerana ya, aku tahu aku boleh cari fakta, tetapi aku takut fakta itu menokot tambahkan ataupun mengurangkan fakta itu. Apabila aku mengulaskan ulasan tersebut dengan fakta itu, dari senang cerita lagu ni lah, daripada fakta itu benar, tiba-tiba aku twist menjadi fakta itu tidak benar. Sebab itulah aku tak mau buat sedemikian lagu tu. Agama, ya, dalam negara kita ni, negara Malaysia, sangatlah orang kata apa, berbilang kaum, ada banyak jenis agama. So aku tak mau. Dan sensitivity di mana aku tak boleh, bukan tak boleh, memang aku takkan sama sekali untuk orang cakap apa, untuk sentuh bab itu. Individu, okay, aku akan ulaskan yang ni ulasan aku sendiri. Individu, why individu aku tak sentuh? Isu, okay, contoh isu DMA Islam isu Amanah Zahan, isu apa lagi. So aku tak akan sentuh sama sekali. Aku tak akan sentuh, ataupun aku tak akan peli, ataupun aku tak akan mempersendakan mereka ini. Kerana apa? Kerana aku masih lagi budak belasan tahun, budak di mana yang baru nak mengenali dunia, budak di mana yang baru nak berkecimpung ke alam YouTube ni. Tertambah lagi aku baru comeback. So aku takkan ambil sedemikian. So sebab itulah aku buat ZZ TV Borak Santai ni, di mana segmen dia ni ada beberapa segmen. Nantikanlah. So ZZ TV Borak Santai ni dia lebih berpaksikan kepada aku seorang saja yang duduk dekat sini di tempat baru aku. Aku dah tak shoot dah di tempat lama aku. So ZZ TV Borak Santai ni lebih berpaksikan kepada aku sendiri. Mesti apa akan boring, tetapi insya-Allah nanti masa akan ke depan ini aku akan improve
ZZTV Borak Santai, aku akan selitkan sekali dengan fakta, selitkan sekali dengan perumpamaan dan sebagainya. So supaya supaya video itu tidak menjadi boring, video itu tidak menjadi terlalu hambar dan tidak ada konten di mana tidak ada isi. Sebab itu aku akan selitkan sekali dengan fakta, selitkan sekali dengan apa benda yang aku nak cakap. So ZZTV Borak Santai ini, aku nama santai, memang aku santai. Aku bercerita dalam keadaan santai dan apa pun kena dengar dalam keadaan santai. So ini adalah buah pengenalan. So kiranya Assalamualaikum, welcome to ZZTV Borak Santai. So aku nak tanya pendapat apa? Konten apa ZZTV Borak Santai aku akan nak buat, untuk apa sekali. So video ni tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, hanyalah sedang-sedang sahaja. Pergi ke Dubai membeli Maruku. Wahai para subscriber, bye bye, I love you, ciao.